aja. Walaupun kita ni tak sekolah tinggi, tapi janganlah kita jadi bangsa yang bodoh, yang mudah dipijak-pijak. Janganlah. Dah puas dah kena jajah dengan penjajah, kena didik dengan penjajah. Cukuplah. Penjajah dah belah dah pun. Tapi minda kita, jiwa kita masih dijajah. Ikut peraturan, ikut peraturan, ikut peraturan. Time dengan orang awam ikut peraturan, time dia main langgar je. Macam ada dua kelas pula. Kelas rakyat, kelas marhain, kelas kayangan, kelas kayangan. Rakyat sekarang sudah boleh buka mata lah. Rakyat bukan bodoh. Kau tutuplah macam mana pun, rakyat akan tahu. Rakyat bukan bodoh, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka seadanya dengan penuh keinsafan mencari pengertian, walau jauh dari kemahuanmu. Pertama Ramadan ini akan tidak mencampuri sesuatu. Tiap gerak dan lafaz hanya izinanmu jua. Dan seringkali kita terlupa hakikat puasa sebenarnya. Makna Betul, kalau dengan bangsa Melayu dia orang beranilah tarik-tarik motor kan. Dengan bangsa lain dia orang senyap. Itulah dia penguatkuasa tempatan. Dah terbukti dah. BBT berani dengan bangsa Melayu. Dia bukan saya cakap ni, dia orang cakap kat Facebook cakap ni. Dengan bangsa Melayu bolehlah dia. Dia beranilah, dia ramai-ramai pakai uniform. Bangsa kita ni bangsa bodoh. Bangsa Melayu ni bangsa yang pengecut. Sebab tu dia berani attack, ramai-ramai dia berani attack bangsa Melayu. Bangsa lain yang meniaga jamu, meniaga kedai-kedai yang entah apa-apa, entah bangsa lain dah tentu-tentu bukan orang Malaysia. Elok, saudara, kalau ada benda-benda macam ni, saudara laporkan aja. Laporkan aja. Kalau ada benda-benda macam ni, saudara, ada benda-benda yang peniaga-peniaga yang tak sepatutnya meniaga, saudara laporkan aja. Kalau saudara lapor ke IDBKL tak jalan, saudara lapor ke SPRM.